Dik. Kamu jangan ni ni. Kewetlah. Pegang Dik. Letih. Apa letih? Oh, sini berapa jam? Kan? Orang So lagi satu kata abang, your phone. Saya telefon ni takkan nak bawa lah. Dia tertinggal lah. Sebab kita memang ada provide camera. Oh, okey. Kalau kakak nak bawa, kita takut nanti dia patah dekat kaca tu. Okey. Abang, boleh simpan ni dalam? Dia kata yang 3 sekarang masuk kemarauan. Okey, so sebelum kita nak start water rafting, setiap orang kena dapatkan benda ni. Tahu tak apa nama benda ni? Dia dah tahu jawapan dia jaket. Sebenarnya benda yang betul untuk terbuka. Saya dah check equipment, pastikan helmet kita ketat, jaket ketat, batu nombor 1 PB on semua. Tidur kat luar. Seluar pun ikat lah. Okey. Laki. Mana ke situ? Wop. Sini Sini. Di depan. Ya, akak berdua tinggal lah. Tak masuk belakang kak. Mana-mana je. Oh, sini. Dan sini. Okey. Dah. Okay, the first one, selamat datang ke Kampar River. Ini saja nak bagi saya, bagi panas dulu. Okay, first kali nama saya Uki. Okay, akak dengan abang boleh panggil saya Uki lah. Okay, tadi you guys briefing dengan Cikgu Elmi, dia ada bagi 5 basic command. Ingat lagi ke tak? Awal Serta je lah, sikit-sikit. Sikit-sikit? Sikit-sikit ingat. Sama lah kita. Saya first time hari ni. Okay, first, tak apa saya ulang saya lagi. Okay, first saya briefing untuk boat dulu. Sabar kak, saya tahu panas kak. Okay, first kali dekat boat ni, yang bulat ni nama dia chamber lah. Okay, yang tengah ni kita panggil dia cross tube. Okay, untuk lantai ni kita panggil dia floor area. Okay, lepas tu kat sini ada air valve, safety line and D-ring bersih ni. Okay, lain tali ni lah. Okay, cara korang nak duduk, korang kena duduk between in the boat. Separuh. Tak boleh luar sangat, tak boleh dalam sangat. Okay, abang kena duduk atas cross tube sikit, atas chamber sikit. Okay, for the leg, untuk kaki, abang boleh lock satu depan, satu belakang. Gunalah skill tersendiri. Okay, right. Okay, kalau tak boleh balance, saya ada seat belt ni. Saya ikat siap-siap. Okay. Alright, next. Lepas tu, dekat sini ada red button. Okay, ni nama dia above lah. Sekejap lagi, ni bukan butang kecemasan. Sekejap lagi kan ada kecemasan ke, tekan pula kan. Dia tukar jadi submarine. Okay, jadi benda ni tak payah lah. Okay, lepas tu ada safety line and D-ring. Okay, dekat sini nanti when you guys stop je pedal, kena grab tali je. Okay, tak perlu pegang D-ring Takut sekejap lagi ada yang pegang D-ring, kawan tu tarik tali, jari tu boleh terkepit atau patah. Sekejap lagi Kang, menjerit-jerit saya ingat tengah happy kan. Ada tengah sakit kan. Confused kan. Punya pedal je. Okay, lepas tu dekat sini ada pedal pula. Okay, dekat sini ada pedal, dekat sini ada T-grip, shaft and blade. Okay, cara korang kena pegang pedal ni, kena pegang macam ni. Okay, genggam dia always kak. Okay, jangan lepas Okay, for the shaft you guys boleh pegang mana-mana je. Rasa selesa peganglah mana-mana tempat. Okay, for the black side nanti bila korang nak start dayung boleh masuk separuh ataupun fully dalam air.
Okey, kalau atas saya korang dayung, pedal ni dekat atas saya, insya-Allah 3 hari baru habis. Okey. Alright, lagi satu pedal ni sebab apa saya tak bagi lepas. Okey, kalau korang pegang pedal tu macam ni, korang tak protect your grip, tak lagi yang Black Sun ni akan luis dalam sungai. Sungai ni dia technical rocky, banyak batu. Tak takut sekejap lagi yang ni kena batu, yang ni kena kawan. Okey, sekejap lagi kan ada yang kena gigi ke, sekejap lagi gigi tertanggal ke, ataupun kena muka, sekejap lagi elok muka-muka yang handsome macam cantik lagi, langsung. Okey, alright, korang boleh pegang Okey, first command, when I say to forward. Okey, forward tu maksud dia, korang kena dayung dari depan, tarik ke belakang. Jangan dayung dulu tau. Jangan tolak lah, jangan tolak. Op. Oh, bukan dekat. Oh. Okey. Okey. Oh. Banyak sikit. Tak ada. Balik dekat tengah. Dah bukan. Angkat kayak oh. Ha? Angkat kayak. Yo. Pusing. Aku ni dah
Wow. Oh wow. Aduh. Tak bergerak. Oh, okay. Look. Okay. Dah masuk dalam. Okey. Bertenang je. Oh, dua atas ni. Sangkut. Kalau masuk je lah. Dia lembut kat dalam. Man! Ini pandai-pandai lah. Kalau sekarang pun dia turun dulu. Ah, tu. Itu aku kita dah duduk naik.
Ui, dalam kat air ni. Tak kejap. Ni di dalam. Oh, ya. Kita mandi. Ada. Okay, nanti korang boleh rapat ke kanan. Rapat kanan. Tinggi tak ada diri lah. Lepas tu korang boleh bayang. Alamak. Ada selah daun. Diorang muter balik kan? Diorang muter balik kan? Sebalik. Cuba kiri. Yes. Dah boleh. Sama aja. Okey, kau gambar kami macam mana aku nak terbalik ni. Tu. Dah. Ha? Lepas. Lepas je. Boleh diri. Aku rasa dah Mongolia punya penekan dengan orang lagi bagus orang. Aku Mongolia. Kita balik. Mongolia bukan kan? Okey ke? Ada nampak ikan lah. Payahlah. Biar. Oi. Balik. Dah ni terbalik ni kot. Ni terbalik. Oh, ni terbalik. Abang kan, ni ayam kan. Sama-sama lain dia. Ni. Hai, abang bercakap dia kau merajuk kan. Aduh, main dah semua.
Tak apa. Oh, buat anak ni. Oh, dari flat tepi. Shortcut. Apa Man? Panas Man? Okey ke Man? Kaki nak keluar lah. Nak terbalik nak main iPhone. Kaki nak bangun. Saya turun dulu. Tak nak. Sangkut. Sangkut.